Okay, hari ni saya nak share sikit lah mengenai floaters. Apa itu floaters? Iaitu satu benda yang mengganggu individu, iaitu patient akan nampak ada objek ataupun benda-benda halus mengikut orang punya mata. So itu yang kita panggil floaters. Floaters terjadi dia dekat vitreous gel kita. Sini dia akan, kita punya vitreous gel akan berbentuk gel. So bila once kita dah berusia, dia akan jadinya liquid di dalam vitreous ni, menyebabkan benda tu akan menjadi satu reflection yang mengikut mata kita. So benda tu dia tidak berbahaya, tapi mungkin akan mengganggu keselesaan individu lah. So apa faktor-faktor dia? Ialah pertama adalah usia. So yang kedua ialah jika ada kencing manis, darah tinggi boleh menyebabkan floaters itu berlaku lah. Yang ketiga ialah jika ada pendarahan ataupun penyakit mata yang lain seperti diabetik retinopati, di mana retina dekat belakang ni terkoyak. Itu kita kata penyakit yang lebih ekstrim lah. So bila sini terkoyak, dia akan efek kepada vitreous ni, sebab dia adalah satu laluan yang sama. So bila kita reflect daripada cahaya masuk, so benda ni akan mengganggu dan menyebabkan kita terhasil lah reflection daripada floaters itu. So apakah kita kata rawatan yang boleh diberi kepada penyakit yang pesakit ada floaters ni? First, kita rujuk kepada doktor lah. Jika benda tu mengganggu, doktor akan buat satu bedahan kita panggil vitrectomy, iaitu doktor akan keluarkan gel dekat cecair dalam gel ni dan gantikan dengan cecair yang baru. So benda tu dia tak akan mengganggu patient tersebut. Yang kedua ialah kemungkinan akan biarkan sehingga mereka serasi dengan floaters tersebut. So itu sahaja.